Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak tunjukkan template untuk print slip gaji. So dengan template ni, kerja-kerja print slip gaji, kerja kita adalah lebih mudah lah. Okay, kita sebagai admin ataupun bos, tak kisahlah, yang jaga bahagian gaji ni, just masukkan data dekat database ni. Data untuk bayaran gaji pekerja. Contoh kita ada 5 orang, 101 hingga 105 ni pekerja bulan Januari kan, macam ni. So data-data ni dah ada dalam database ni. Kita dah masukkan gaji pokok dia, allowance semua, dan kalau ada terlibat dengan potongan, kita ada masukkan potongan kat sini. So dapat gaji bersih kat sini. Bila kita nak print slip gaji, kita just masukkan nombor saja, nombor rujukan, nombor dekat sini, nombor row ni dekat slip gaji. So dia akan appear sendirilah. Contoh kita nak print yang item nombor 1 ni, Ali bin Ahmad. So Ali bin Ahmad nombor 1. So dia tukar Ali bin Ahmad. So dia ada gaji, dia ada potongan macam ni. Tengok yang lain pula. Tengok yang ketiga ni, 1003. 1003 dia ada gaji dan ada potongan hanya 2 saja. So nanti yang ni 4 saja akan keluar dekat item potongan lah. So nombor 3 ada 4 item saja. Okay, yang the rest tu dia akan keluar sendiri. Dan kita bila nak print, kita just tekan print. And then kita tengok so dia punya gaji yang keluar macam ni lah. So kita print dan boleh bagi pada kita punya pekerja. Okay, sangat mudah untuk gunakan template slip gaji ni. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.